Kalau Shell punya perfume ni kan, yang dia duduk pada siri 1, dia boleh tahan kat kulit aku dalam 4 jam macam tu. Dan dia boleh project sehingga ke 7 ke 8 kaki. Tapi untuk waktu 40 minit pertama, lepas 80 minit tu, dia punya bau dia jadi skin scent tau. Dan kalau korang nak tahu dia punya bau dia macam mana, aku sekarang baru faham bau dia. Opening dia punya bau lemon dengan orange citrusy tu agak tajam lah bagi aku. Tapi lepas dalam 5 ke 3 minit macam tu lah, dia akan jadi satu bau macam sopi papaya tau. Macam kau pernah tak? Dulu kau pernah pakai sabun betik tu yang warna betik, warna orange tu lah. Dia punya bau dia actually like something like CK1 daripada Asia ni lah. Mula-mula aku bau CK1 Asia ni aku tak minat. Dia macam bagi aku bau something like aku tak dapat nak describe bau tu. So aku macam tak berapa nak minat benda tu. Tapi bila aku dah dapat tahu dia punya bau dia macam mengingatkan aku pada waktu aku dulu aku pakai sabun betik yang dulu. Selalu sabun betik ni perempuan pakai tau. Tapi aku tak tahu macam mana aku boleh pakai sabun betik tu. Dan lepas daripada tu aku start boleh lah suka dengan bau CK1 daripada Asia ni. Tapi aku tak tahu lah kalau OG dia pun bau macam sabun betik juga. Dan overall untuk dia punya atomizer, dia presentation tak berapa lawa sangat. Bau dia, transition bau dia dan juga performance dia, aku boleh bagi dalam overall 8/10.